Alright guys, so kita dah pun sampai dekat Greece, right? Di tanah bernama Greece, sejarah bukan sekadar cerita. Ia membentuk cara dunia berfikir. Di sinilah demokrasi dilahirkan. Falsafah mula mempersoalkan makna hidup dan sukan Olimpik menyatukan manusia. Nama seperti Socrates, Plato, Aristotle lahir dari bumi ini. Beribu tahun berlalu, namun Greece masih berdiri sebagai saksi tamadun yang mengubah dunia. Okay, so aku dah sampai dekat kedai makan dekat Greece ni. Dekat Greece ni, populariti Islam sangat-sangat rendah. So masjid sangat-sangat susah nak cari. So ada satu kedai dekat Greece ni, Hayat. Okay. So kita orang makan dekat dalam ni lah. So ada tempat solat sekali dekat bawah. Tempat lain tak sure. Memang payah lah. Tour guide tu bagi tahu kan. Tapi nak menapak jalan daripada bas tadi sampai ke sini berak amat. Sebab sini tak ada tempat parking. Dia macam Bukit Bintang lah. Jalan dia kecil. Dan bandar dia dengan tu apa, tower yang biasa popular lah dekat Greece ni. Lagi kita akan pergi sana. Alright, abang boleh lepas kencing. Tak boleh tahan brother, 4 jam perjalanan. Berak. Lepas makan air pun malam. Sekarang kat sini pukul 5 dah gelap. Dah gelap jelita guys, pukul 5. Dia orang gelak dengar aku cakap bahasa Melayu. Takkan kau nak speaking kan? Speaking kan korang tak faham. Tapi awek-awek dekat Greece ni memang stop. Orang cakap balik rumah termimpi lah. Orang cakap macam tu lah. Tu kat tepi aku semua macam ni lah dia punya bandar-bandar dia. Okay. Dia jalan kat kamu nyawa ni. Orang cakap brother aku kan. Dan jalan kat kamu nyawa je. Cantik guys. So ni lah view dia. Okay. Macam ni lah. So aku bawa korang tengok-tengok lah view sambil aku borak-borak kan. So ni kedai-kedai makan diorang. Dekat luar ada api sebab dekat sini sejuk kan. So yang mana nak lepak luar tu ada hot lah macam cakap. Ni lampu-lampu Christmas ni. Gemuk kau Yen. Aduh. Dia pakai apa ni arang. Dia pakai gas lah guys. So, aku ni seluar aku terlondih je ni. Terlondih lah. Dah gemuk. Dia dah kurus. Dah kurus kat sini berjalan je. Tu dah kurus. Sorry guys, betul seluar. Seluar dah GB. Okay, jom. Tadi ada nampak perempuan lah Muslim kat sini. Muslim tak banyak. Lawanya pakai tudung kan. Aduh. Tapi lah selama aku kat sini kan, aku tak nampak apa orang sini pakai iPhone 17 Pro Max tau. Dia orang macam tak tahulah orang-orang sini tak pakai iPhone ke apa. Aku tengok nampak paling ada pun 11, 12, 13, 14. 17 tu kurang sangat lah nampak. Pakai baju sejuk. Wow, mantap brother. Mantap brother. Ni kedai apa ni? Dia jual bag. Ni macam dekat KL. Ada aku tengok jalan dia. Cuma buas-buas lah perempuan dia tengok. Buas-buas betul. Yang comel-comel sangat. Aduh. Kata nak bawa balik, bungkus bawa balik. Tengok lah. Korang komen lah dekat bawah, okay? Ni aku bawa korang berjalan je tau.
Oh. Oh. Ada kamera ni ah. Kamera tangkap apa speed trap. Dia tak sejuk sangat sini. Okey lah guys. Jalan-jalan kan. Awet dia mantul-mantul kan. Bukan galing-galing tu. Jom. Okay, ni kita dah lintas. Jalan dia berkilat lah guys. Jalan dia pakai batu lain tau. Bukannya jalan tar biasa tu. Lampu, dia punya jalan tar patut berkilat. Jalan tar dia lain guys. Tak sama. Mustang. Alright guys, so ni dia taksi Mercedes-Wagen. Okay, jom terlintas. Betul guys, jalan tar dia memang lain. Jalan tar dia kilat kalau kau tengok dalam punya kamera ni tau. Sebab dia ada batu-batu. Kalau kita kat Malaysia just tar kan, dia ada batu-batu macam batu-batu bukit tu. Different. Sangat-sangat different. So depan tu laut guys. Kita nak pergi ke sana lah. Okay. Nampak walaupun ni kat Greece ni, dia tak macam negara yang Europe lain aku pergi. Kereta-kereta Audi, Volkswagen kurang sangat dekat sini. Okay. Kurang sangat. Ni bas sambung guys. Nampak tak bas sambung? Bas sambung. Ni hotel dia. Ada air pancut. Okay. Kita jalan-jalan guys. Kalau aku senyap tu maknanya penat lah tu. Orang layan lah. Alah, orang kat sini dia lain macam sikit. Koyo lebih. Tu dekat luar negara memang famous lah kalau ada conteng macam ni guys. Background kat depan. Tu. Itu yang famous kat sini. Right. So jom. Tadi siang aku tak sempat nak buat orang. Malam lah kita pergi. Ada beberapa anak dara guys kat sini. Tapi aku ni memang lawa gila. Aduh. Dah apa buat balik guys. Bungkus dekat tepi. Buat teh tarik. Kau tu boleh tengok bas dia full house Full house. Dia orang balik kerja kan. Memang full house dalam bas. Pek gila kalau kita tengok biasa cerita-cerita Mak Saleh tu kan. Yang full house tu kau tengok. Full house. So ni dia White Tower Swiss. Ni yang orang cakap apa dia punya lambang lah kononnya. Macam kat Formosa je aku tengok. White Tower. Okay. Inilah White Tower dia. Dia dekat persimpangan ni lah. Ada dua sempang guys, kiri dan kanan. Okay. Tu ada kereta polis pula. Ada bot lah tu. So depan ni boleh lintas. Kita akan lintas kat depan ni. Okey. Jom kita lintas guys. Satu aku nak share. Dia punya lampu melintas ni sangat-sangat cepat tau. Kalau kita kat Malaysia kan lambat kan. Kat sini laju gila guys. Kau kena jalan laju. Sekejapan dah dia dah ni. Ni guys. Kita shoot dekat-dekat dah. Aku pergi dekat dah guys. Kita tengok tembok dia. Ada tulis apa? Ada tulis nama aku ke? Firdaus Alfonsus ke? Ni lah. Besar guys. Lawa betul.
Nak naik atas ni aku tak sure lah macam mana. Pasal aku ada lift tau. Dah tutup lah pintu dia guys. Dah malam kan. Pintu dia dah tutup. Inilah. Okay, dan geng-geng aku semua ada dekat sini ni. Diorang lepak. Lepak dekat sini. So checkpoint dia dekat sini. Tadi bas kat depan sana. Diorang tak dapat melintas je. Baru dapat melintas. Depan tu ada kapal tau. Aku tak tahu lah kapal apa. Tapi memang lawa lah. Jom kita pergi tengok. Okay guys, kapal dia style macam lanun tu. Dia gempak gila. Dia tengah turun ke orang. Ush, gempak tu. Right guys, so dia nak belayar dah guys. Dia dah cabut tu, dia lock kat situ je nampak. So dia nak naik dah. Kita tengok dia naik tangga ni. Gempak tu. Gempak tu. Gempak tu. Jack Sparrow. Lawa gila guys. Kita tengok dia pusing. Oh, gempak mati.